Ni replika kubur yang dalam cerita Pengabdi Setan ni. Replika. Ni tempat dia. Tempat yang dia syuting cerita Pengabdi Setan. Ni kita nak pergi ke rumahnya tempat syuting. Slow belakang. Ini setannya. Mari sini slow-slow belakang. Ni bakso. Ni rumahnya. Jom kita masuk dalam rumah dia, kita tengok. Ayo masuk, silakan semua. Sini yang syuting dia. Assalamualaikum. Jap, tengok dulu. Tengok dalam pun dah seram, apa lagi masuk? Ya, menyeramkan. Batu lagi. Ni lah yang ni. Ha. Nama apa yang dia cerita tu? Ni family dia. Yang ni tarik kat sini. Tak sayang, gayat. Ni tangga ni. Tangga dia cerita tu ni. Wah, seru. Ada apa gambar tu? Ni hok bunyi-bunyi dalam cerita tu ni. Hok gerak diri. Dia punya aura lain macam Assalamualaikum. Itu dapat bawah tangga. Ayo silakan. Rumah dinas ya. Rumah dinas ya. Perkebunan teh ya. Tapi saya tak ada lah. Tak ada usaha. Ini rumah ni memang dia buat untuk syuting tak? Ya, untuk syuting. Pergi naik kat mana? Tengok video, Bin. Ni ada congkak. Dia barang-barang dia guna dari cerita tu ada lagi. Jom kita naik atas tangga ni yang dia bunyi. Nanti tengok apa? Tangga ni bunyi. Filmnya tu macam mana? Petak. Tak ada. Tak ada apa? Ah, betul lah. Lepas bayar dulu. Bah. Apa? Hal yang kena kesal yang kesenyak. Ambil gambar dulu boleh? Ya. Alan. Ada. Macam ni ya, geram. Video. Satu, dua. Macam mau ambil gambar. Satu, dua. Tiba-tiba ada katil gerak pula.
You duduk dekat 3 kok.